Assalamualaikum, selamat pagi. Jom kita pergi kebun, dapat matahari pagi sikit. Hari ni kita nak sembuh pokok-pokok lada kita dengan racun serangga. Saya guna racun ini, Astrax, yang katanya organik, tapi tak tahulah betul ke tidak. Tapi so far inilah racun yang efektif untuk pokok-pokok cili saya. So saya guna dalam satu penutup botol ni. Saya guna seminggu sekali. Saya sembuh dengan baja ni. So satu botol ni tahanlah dalam 4-5 bulan. Dalam ni ada air hujan yang saya dah tapis. Saya guna penyembuh biasa sahaja. So, nanti kita akan sembuh pada pokok cili kita. Okey, kita goncang dulu biar dia serata sebelum kita sembuh pada pokok kita. Jom sembuh racun. Okey, hari ni kita meracun pokok cili kita. Ni kalau tak diracun ni kerenteng lah daunnya. Saya guna cara tradisional je. Senang, tak payahlah nak beli alat yang canggih-canggih. Kita punya pokok sikit je. Sepatutnya kita sembuh awal pagi atau waktu petang. Tapi itulah masanya yang kita paling sibuk dekat dalam rumah. Jadi sembuh je lah bila-bila waktu, asalkan ianya disembuh. Tengok ni, pokok ni dah mula nak kerenteng dah ni. Ni sebab tak dapat cahaya matahari ni, dia terlindung. Sebelum kita sembuh, kita petik dulu buah-buah yang kita nak guna untuk 2-3 hari. Supaya buah yang kita nak makan tu tak ada racun. Walaupun saya guna racun organik, tapi still ada racun juga tu. Okay. Tengok ini pun. Pokok ni dah lama dah ni. Dah beberapa bulan. Okey, ini kita dah ambil dah buah dia semalam, tapi masih ada yang merah-merah lagi tu. Jadi kita tunggu dululah. Sekarang kita petik dulu. Lepas tu baru kita racun. Saya racun juga anak-anak pokok yang baru nak besar ni, supaya kumbang tak datang. Dan pokok saya comel je nanti. Beria sebenarnya tak perlu racun. Kumbang tak nak, bau dia tak okey. So racun sikit je lah. Tomato ni kena racun. Kumbang suka makan tomato ni. Okay, sama juga dengan pokok tomato ni. Pokok terung tak perlu racun sangat. Ini pokok terung yang dah nak mati semalam. Saya tanam pokok baru
bila nak tanam tengok pokok tu ada akar lagi. Jadi dia duduk dekat tepi itulah. Kalau ada rezeki kita adalah buah dia. Macam mana saya dah cabut anak pokok lain. Pokok cili yang baru nak naik ni kena racun supaya pembesarannya comel. Ini pun banyak buah ni kalau tidak diracun, buah dia akan kena serang dengan ulat buah. Jadi memang kena racun. Pokok cili kerenting ni dia sensitif sikit. Panas sangat pun tak boleh. Teduh pun tak boleh. Banyak air pun tak boleh. Kering pun tak boleh. Tapi buah dia sedap. Saya suka cili kerenting ini berbanding dengan cili besar yang lain. Sebab cili kerenting ni tak ada jual kat pasar. Dan tekstur dia lembut. Dia tak macam cili yang jual dekat pasar tu kulit dia keras. Buat sambal belacan tak sedap. Okay, siapa yang dah biasa makan cili kerenting ni mesti suka. Ini cili yang biasa kita beli yang kering tu, cili kerenting kering. Ini adalah cilinya. Pun cili kerenting campur dengan cili rawit. Cili putih ni tahan lama. Kalau siapa yang nak tanam cili, cadangan saya cili putih ni bagus. Pokok dia tahan lama, tahan lasak sikit. Cili dia pun sedap. Cili dia besar-besar. Daripada orang tak suka, secara tradisinya kebanyakannya akan lebih suka cili kampung kita itulah, cili api tu. Cili api tu lagi ramai peminatnya daripada cili biasa. Ini cili api, nampak dah kena makan, dah kena ada kerenting dah atas tu. Ini kalau jadi macam gitu memang kena buang lah yang atas tu. Okay, yang depan ni saya nak ganti dah pokok tu, jadi kita tak payahlah nak sembur. Kita sembur dulu. Ni ada yang hidup dekat pokok saderi saya. Saya biarkan dia lah, dia nak hidup. Okay, ini cili kampung. Okay, yang ini pun saya kena ambil dulu cili dia sebelum kita sembur. Okay, ini cili besar. Cili besar ni kena kerap sembur. So maknanya cili besar yang kita beli dekat kedai tu, ianya disembur hampir setiap hari. Berapa banyaklah bahan kimia yang kita makan. Tapi saya tak sembur setiap hari, sama je macam yang lain. Saya jarang boleh dapat cili besar yang masak merah. Selalunya kalau macam gini saya dah ambil dah. Sebab kalau tunggu dia merah, dia akan busuk.
Ini bukan cili busuk tau, ini cili yang belum masak betul. So selalunya saya akan kutip juga, sebab beberapa hari lepas ni cili ni akan masak merah sendiri. So tak payahlah nak kutip 3-4 kali lagi. Macam pokok-pokok cili ini, semalam saya dah kutip dah pagi semalam. Tapi pagi ni nampak dia merah lagi sebab cili-cili yang tak berapa masak ni semalam saya tak kutip. So hari ni kena kutip balik lah sebelum saya boleh sembuh racun.